Lepas tu fikir pula. Setiausaha dia pergi bercuti. Di mana? Dengar kata kat Jepun. Kat Jepun. Pergi buat apa tu? Sama dengan siapa? Sama dengan siapa? Dengar kata Perdana Menteri kita pun arah ke sana juga. Dengar kata betul tak betul? Tak tahulah. Bila berlaku saja di Perlis ini, tuan-tuan, tiba-tiba Mahyudin luar negeri. 3 hari tak bercakap. Azmin pun duduk luar negeri. Tuan-tuan, adakah tangan-tangan gaib saja? Adakah rancang begitu lama? Tak. Kalau betul-betul nak ambil alih tempat Cikgu Syukri tu, dah ambil alih lama dah. Berbincanglah. Mahyudin tu berbincanglah dengan PAS. Berpanjang dengan PAS. Bukan bagi tak tahu. Tapi tak faham. Tak ada. Tak masuk akal. Dalam keadaan 12 bulan, 15 bulan lagi, kita nak buat pilihan raya umum. Dalam keadaan kita bersedia untuk menghadapi Pakatan Harapan yang lemah. Jadi dapat saja bersyukurlah. Kalau betul lah apa yang aku anggap, syukurlah Pakatan Harapan dapat pulih teguk. Dapat pulih teguk Mahyudin. Kalau betul lah. Jangan marah. Itu taktik. Itu kebijaksanaan Pakatan Harapan. Banyak lagi dia boleh buat dekat PRU nanti, tuan-tuan. Banyak lagi dia boleh buat. Akhirnya satu penggal lagi. Ini pandangan politik. Nak dengar. Nak terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.